Pada Mei 2025, Stadium Nasional Bukit Jalil sekali lagi menjadi saksi kemeriahan bola sepak antarabangsa. Ribuan penyokong hadir bagi menyambut kehadiran bintang-bintang muda Manchester United. Namun, acara yang sepatutnya menjadi satu kenangan indah bertukar menjadi kontroversi. Beberapa gambar dan video tular menunjukkan sekumpulan pemain muda Manchester United dipercayai termasuk Amad Diallo dilihat membuat isyarat lucah, termasuk menunjukkan jari tengah kepada penyokong semasa satu sesi tertutup. Insiden ini berlaku ketika ramai penyokong sedang merakam dan mengambil gambar. Apa yang dimaksudkan oleh isyarat itu tidak jelas, namun ia pantas menimbulkan kemarahan dalam kalangan peminat Malaysia. Antara pemain yang dilaporkan terlibat ialah Amad Diallo, Facundo Pellistri dan beberapa nama dari skuad pelapis MU. Lokasi dipercayai berlaku di kawasan belakang pentas atau kawasan eksklusif selepas sesi pertemuan dengan peminat. Setakat ini, tiada kenyataan rasmi dikeluarkan oleh Manchester United maupun penganjur acara berkaitan. Reaksi dalam talian pantas membaca di TikTok, Instagram dan ruangan komen media. Rata-rata penyokong Malaysia menyuarakan rasa kecewa. Malah, ada yang menyifatkan perbuatan tersebut sebagai biadab dan tidak menghormati tuan rumah. Media tempatan seperti Beautiful Nara turut melaporkan isu ini dengan tajuk keras mencerminkan kekecewaan masyarakat. Dalam budaya Asia, termasuk Malaysia, isyarat seperti jari tengah bukan sahaja dianggap biadab, malah satu penghinaan terbuka. Apatah lagi, ia dilakukan kepada penyokong yang menyambut mereka dengan penuh hormat. Tambahan pula, Malaysia adalah antara pasaran terbesar untuk Manchester United di Asia Tenggara. Penyokong dari sini menyumbang kepada jualan merchandise, langganan siaran dan promosi kelab secara besar-besaran. Justeru, sebarang kelakuan yang mencemarkan imej kelab di sini boleh dianggap sebagai kerosakan hubungan jangka panjang. Back into this game, 2-1 Manchester United. The goal all comes from Patrice Evra misjudging the header. Setakat ini, tiada tindakan disiplin diumumkan. Namun, tekanan dari peminat boleh membawa kepada permohonan maaf rasmi ataupun sekurang-kurangnya penjelasan dari pihak kelab. Jika dibiarkan, imej Manchester United boleh terjejas di mata peminat Asia dan menghakis kepercayaan penyokong terhadap integriti serta sikap profesionalisme pemain muda mereka. Okay guys, ini piala pertama Manchester United. Betul tak? Betul. Aduh, senyap apa benda? Aduh, satu kali lagi. Ini piala pertama Manchester United. Isu ini bukan sekadar tentang isu isyarat tangan. Ia tentang penghormatan, tentang bagaimana pemain luar perlu menghormati budaya tempatan, terutama bila mereka dijemput sebagai tetamu. Sebagai penyokong, kita ada hak untuk rasa kecewa, dan sebagai peminat Malaysia, kita berhak untuk dihormati.